Jurang kualiti permainan antara JDT versus San Francisco Hiroshima FC dilihat cukup seimbang. Kedua pelatih juga sama-sama berpengalaman di Eropah, sehingga cukup perlawanan tersebut sangat dinantikan oleh kalangan penyokong. Malah, ia diakui sendiri oleh pengendali San Francisco Hiroshima FC, Bartosz Gaul, yang sedikit banyak sudah melihat persembahan wakil Malaysia itu. Melihat corak permainan pantas, JDT menjadi punca para barisan pemain pasukan itu mudah menembusi benteng lawan, jadi kami harus bersiap atas segala kemungkinan yang terjadi. Kami bermain di gelanggang sendiri, tentunya itu kelebihan bagi kami. Kami juga berada di tangga ketiga grup A, itu sudah membuktikan keadaan kami, tapi apapun bisa terjadi, ungkapnya. Bartosz Gaul menambahkan untuk perlawanan Selasa ini, beliau sedikit banyak sudah mengetahui kelemahan daripada JDT. Ini perlawanan sukar, dan kami membawa bekalan positif dari perlawanan sebelumnya. Sedangkan pengendali Johor Darul Tazim JDT, Hisco Munoz nyata pasrah dengan keputusan seri 1-1 ketika menentang kelab Vietnam, Nam Dinh FC pada aksi terakhir kumpulan B kejuaraan kelab ASEAN di Ninh Binh, kemarin. Menurut Munoz, apa yang diperkatakan pada sidang media sebelum perlawanan mengenai cabaran sukar menentang lawan itu menjadi kenyataan selepas Nam Dinh kerap melakukan transisi pantas menerusi gerakan di bahagian tengah serta kedua-dua sayap. Ia perlawanan sukar buat kami dan lawan menyukarkan kami untuk mendominasi permainan, malah kami turut melakukan penggiliran pemain. Pemain sudah beri yang terbaik dan saya berpuas hati dengan komitmen mereka sepanjang perlawanan. Apapun, ini keputusan positif buat JDT selepas berakhir seri 1-1. Perlawanan berintensiti tinggi apabila Nam Dinh bermain secara terbuka dan tidak bertahan, sekaligus menjadikan aksi itu mendebarkan sepanjang 90 minit. Mengenai lawan Harimau Selatan pada Selasa ini, pengendali kelahiran Sepanyol itu tampak bersedia berdepan kelab Jepun, San Francisco Hiroshima FC pada aksi terakhir peringkat kumpulan A di Stadium Edion Peace Wing Hiroshima. Kami perlu bermain menentang Hiroshima dan ia sesuatu yang bagus. Apabila layak ke peringkat seterusnya, sudah pasti kami akan berdepan pasukan hebat dan kami tidak boleh menoleh ke belakang, sebaliknya perlu bersiap sedia menghadapinya. Ini bukan alasan. Kami akan menentang pasukan terbaik yang layak dan cabaran pasti lebih besar, namun kami mahu menyerlah kerana ini penampilan penting bagi kami, ujarnya. Akhirnya sekian informasi kami buat, semoga bermanfaat, jangan lupa subscribe.